Luar kotak itu mati, namun angan-angan kita masih belum selesai. Untuk beritahu pada kita, ingat, angan-angan yang belum selesai Tuhan tanya juga. Kalau sepanjang kita hidup angan-angan saya nak buat baik, tiba-tiba mati menyegerakan, menamatkan cita-cita saya, Allah Ta'ala beri pahala angan-angan yang berbaki. Tapi kalau angan-angan yang lepas kita mati ni kosong belaka, agak-agak macam mana kita dihisap oleh Allah Ta'ala. Kita ada angan-angan buruk. Angan-angan saya nak pastikan, dengan sifat dengki yang saya ada ni, saya nak pastikan dia mati. Benda tu ada, tapi kita mati dulu. Tapi niat jahat tu kekal ada. Maka bagaimana kita dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Saudara, di kubur Nabi SAW ada kamar disinmu. Kadang-kadang di pasar, kadang-kadang di rumah para sahabat. Tak ada universiti. Kenapa? Kerana semua orang Islam faham menuntut ilmu wajib pada semua orang dan pada semua keadaan. Tiba-tiba kita melalui satu zaman, zaman di mana umat Islam makin jauh hubungannya dengan Allah. Maka ketika itu hanya segelintir faham bahawa kami perlu belajar, kami perlu mengaji Quran, kami perlu tahu fiqh dan tauhid dan sebagainya. Akhirnya saudara, mulalah ada ini tempat halaqah untuk belajar tafsir. Siapa minat tafsir, belajarlah tafsir. Ada halaqah untuk belajar harta pusaka. Siapa minat pusaka, belajarlah pusaka. Lihat bagaimana ia mula dijarakkan. Yang asalnya orang Islam daripada satu sumber belajar semua. Daripada satu sumber. Bahkan setiap ulama' dulu dia reti belaka. Sebut Imam Syafi'i, semua benda tahu. Imam Syafi'i mengajar satu hari 8 jam. Universiti Syafi'i, universiti terbuka. Itu Jami' Amru bin Al-As. Siapa pun boleh datang. Muda, tua, laki, perempuan, sihat, sakit. Untuk suatu pengisytiharan dan kepahaman bahawa menuntut ilmu itu semua faham, wajib pada semua orang. Tapi bila ada universiti ni musibah sikit kita. Ada kolej, kita mula faham, budak-budak kecil je kena belajar. Ada pusat-pusat ikra, ni untuk budak kecil lah ni. Walau kita tak kerti ngaji, walau kita tak tahu lagi mana halal mana haram, tak apalah anak belajar kolej, anak belajar kat pondok, kat madrasah. Sebab pengambilan dia umur 13 sampai 16. Saudara, ruang kosong dalam hidup kita siapa nak isi? Siapa nak isi ruang-ruang kosong yang mungkin kita dulu dah terlalai, terbabas? Hari ni kita sedar, nak masuk kolej malu, tua, umur dah lebih. Nak masuk universiti tak cukup kredit, atau mungkin tak ada kredit, SPM tak ambil Ustaz. Tinggal satu lagi peluang umat Islam tebus kesalahan mereka, masjid-masjid dan surau-surau. Peluang umat Islam tebus kesalahan mereka. Banyak ilmu saya tak dapat belajar Ustaz, zaman muda dulu, lalai saya, leka saya. Maka masjid saudara perlu kita perkasakan. Dan ustaz-ustaz perlu tahu bahawa di masjid bukan sekadar memenuhi maghrib isyak, tetapi memenuhi keperluan ilmu yang diinginkan oleh masyarakat. Para ustaz kena kerja keras. Mereka juga kena mengaji mendalam. Dan hentikan satu sikap. Kat masjid ni ustaz kita ngajar untuk orang tidur je Ustaz. Dia ajar lebih-lebih kurang je. Memang untuk orang tidur. Siapa yang tak boleh tidur kat rumah, datanglah kat masjid tidur. Ustaz pun ngajar tidur. Ramai ustaz-ustaz mula menganggap kuliah masjid ni tak ada apa, lekeh je, tak ada nilai ilmu apa-apa. Bukan keluar dapat ijazah. Saya pun bukan kena tanya. Anak murid saya bukan nak tanya, tak tanya, confirm. Semua tunduk faham dah. Mula setengah-setengah ustaz mengambil sikap sambil lewat mengajar kat masjid. Tak apalah, baca depan orang pun sempat lagi. Tak ada nak fikir nak baca kat rumah 5-6 jam, tak. Kita baca masa ngajar tu kita baca. Sebab orang depan pun tak erti. Sebagai sikap, dua-dua ni sikap salah. Sikap kita masyarakat yang menganggap masjid dan surau sekadar nak habiskan waktu tua kita. Ia bukan tempat untuk kita menebus kesalahan kita, sama ada berkait dengan ilmu dan ibadat. Manakala sikap setengah-setengah ustaz, bukan semua, setengah ustaz menganggap tak apalah ustaz, kita nak penuhkan maghrib isyak, mengajarlah lebih-lebih kurang. Bukan didengar pun ustaz, bukan diambil panduan pun, bukan ditanya saya lepas tu pun. Dan depan ni pun bukan orang tahu sangat, saya kelentong lebih kurang, okey, nganga mulut belaka. Saudara, kita perlu ubah dua sikap.
Kita perlu masukkan ustaz-ustaz yang berwibawa dalam ilmu pengetahuan. Supaya ubah, supaya orang tahu masjid setara dengan universiti dalam menuntut ilmu. Ustaz-ustaz yang mengajar di masjid ialah ustaz-ustaz yang mengajar di universiti. Ustaz-ustaz yang bentang kertas kerja di peringkat antarabangsa. Ustaz-ustaz yang mampu menyelesaikan masalah hidup kita dengan hukum akad. Bukan kejap saya nak tanya Tok Mufti dulu. Tak, saya boleh selesaikan sekarang. Tak perlu saya tanya Tok Mufti. Tak perlu saya tanya qadi daerah. Ustaz-ustaz yang mengajar mempunyai kemampuan. Maka saudara, kita yakin dengan perubahan antara dua suasana ini, para ustaz melihat masjid medan terbaik bagi menyebarkan ilmu, menjedarkan masyarakat, dan kita juga melihat, kita orang awam melihat masjid sebagai tempat yang paling baik bagi menebus kesalahan kita. Kesalahan lampau kita, tak belajar fiqh, tak belajar tauhid, tak belajar akidah, sampai hidup kita umbang-ambing. Sampai kita bila mati salah seorang keluarga kita tak erti nak bagi harta pesaka. Bukan ada yang mengambil harta-harta yang haram, sepanjang hidup makan benda haram. Dia nak angkat, dia ambil semua. Atas alasan saya anak yang dibesarkan, maka saya berhak. Walhal dalam Islam kata dia tidak berhak. Kamu cuma nak angkat, kamu tidak berhak ambil harta pesaka. Ramai yang buat. Yang mengambil anak angkat dibankkan dengan dia, ramai yang buat. Ni mati jumpa Allah pun nak jawab. Kan itu Saudara Ibnu Jauzi rahmatullahi alaih, dia cerita dalam kitab Raudatul Mustaq. Ni kelebihan ilmu. Raudatul Mustaq, satu kitab yang menghimpunkan kisah-kisah pengajaran. Dia pun sebut tentang 3 kisah yang berlaku dulu. Kisah pertama ialah seorang kaya raya. Orang yang kaya berada, dia beli seorang hamba. Bila dia beli seorang hamba, maka hamba ni disuruh belajar agama. Dia tak belajar, disuruh hamba dia belajar. Maka hambanya dengan ilmu yang ada, dia mentaati Allah. Dia sujud, dia rokok kepada Allah walau dia hamba. Tuang dia tak hanya tahu boleh hamba dan suruh belajar, dia tak belajar. Satu. Yang kedua pula ialah seorang yang hidupnya sibuk menghimpun harta. Dia ambil belaka halal haram, berfoya-foya, kenyangkan nafsunya, banyak harta. Tiba dia mati, anak-anak dia ternyata orang baik. Harta-harta ini disedekahkan, diwakafkan, dibelanjakan dengan cara baik, cara yang diperintah oleh Allah, melalui sistem warisan dia ambil. Yang ketiga, seorang yang ada ilmu, diberi ilmu ke orang. Orang lain beramal dengan ilmunya, dia sendiri tak beramal. Maka ketiga-tiga ini pun mati. Bila mati, tiga-tiga kena sumbat dalam neraka. Lalu mereka arguing, tanya, ya Allah, kenapa? Bukankah hamba tu aku beli? Aku yang beli dan aku yang hantar hamba ni belajar agama? Benar, kata Allah. Kamu beli, tapi kamu tidak tunduk kepada aku, anakmu. Hamba kamu yang tunduk kepada aku. Maka yang tunduk pada aku yang masuk syurga, bukan kamu. Manakala yang kedua pula, wahai Tuhan, bukankah itu semua harta-hartaku? Benar, kamu dapat harta tapi kamu belanja untuk nafsu kamu. Tapi anak-anak kamu, waris-waris kamu dapat harta dibelanjakan pada jalanku, sebab tu dia masuk syurga. Yang ketiga pula, ya Allah, bukankah ilmu-ilmuku diamalkan, patutnya aku masuk syurga? Ya, sebab kamu sekadar mengajar tapi ilmu tu kamu tak guna. Sedangkan anak-anak murid kamu dengar ilmu, maka dia beramal dengan ilmu, maka dia masuk syurga. Apa pengajarannya saudara-saudara semua? Pengajarannya berkait dengan ilmu kita kenal Allah. Ini beli hamba tapi dia tak tahu bahawa kewajipan sembah Allah ni bukanlah orang bernama hamba, orang bernama bawahan. Semua manusia wajib sembah Allah. Kalau hari ni kita perumpamakan, kita lah hari ni kita lihat ayah-ayah hantar anak sekolah agama, hantar anak mengaji Quran, hantar anak sekolah agama pakai tutup aurat, yang hantar tak tutup aurat. Hantar anak mengaji Mesir, yang tukang hantar ni menyanyi lagi. Anak dia bagus, maka anak dia yang masuk syurga. Dia tidak mengambil manfaat daripada ilmu anak-anaknya. Yang dihantar sekolah agama, patutnya kita malu. Selalu orang kata, ustaz, saya tua-tua malu nak mengaji.
Kau nak mengaji pun ustaz boleh tak ustaz datang rumah seorang-seorang? Ustaz pula tak ada masa. Kau nak ajar awak seorang-seorang, mati ustaz ni. Oh, saya nak belajar umum ni, malu ustaz belajar ngaji. Okey, baiklah gini lah. Awak hantar anak awak ngaji, kemudian anak awak balik, anak awak ajar awak. Buat macam tu. Kalau malu, anak kita pergi ngaji kelas umum, dia balik dia ajar kita. Oh, ego ustaz kita. Anak mengajar, malulah kita, jatuh standard. Ramai ayah-ayah anak dia pandai. Pandai ngaji, pandai fardu ain. Ayah dia jauh jahil, tapi tak nak belajar. Kenapa? Rela jadi jahil. Rela jadi jahil. Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih, bila dia nak meninggal dunia, saudara-saudara semua datang seorang pencatat ilmu dia, terus catat ilmu di sisi Abdullah bin Mubarak. Datanglah ulama-ulama menziarahi Abdullah bin Mubarak, lalu katanya, wahai tuan, tuan kan sibuk dengan sakaratul maut, masih lagi nak sibukkan dengan ilmu? Katanya, aku bertemu dengan Allah dalam keadaan alim lebih aku suka daripada bertemu dengan Allah dalam keadaan jahil. So ni orang pandai dah ni. Abdullah bin Mubarak namanya Amirul Mukminin, pemimpin sekalian orang Islam dalam ilmu hadis. Orang alim besar, tok guru besar, tapi tak pernah rasa cukup dan tak pernah leka dengan kelebihan menuntut ilmu. Ini ulama besar. Sehingga pernah ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, tuan, kalau tuan ditakdirkan mati pagi ini, mati petang ini, apa tuan buat? Saya akan cari guru untuk menuntut ilmu. Saya akan cari guru menuntut ilmu. Sebab itu Hasan Basri pernah ditanya, tuan, seorang tabi'i mulia, anak susuan Nabi SAW, itu Hasan Basri. Sebab apa? Allah beri satu karamah kepada isteri Nabi SAW bernama Ummu Salamah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, dah tahun-tahun wafat, Ummu Salamah dia ada seorang hamba namanya Khairah. Hamba dia kahwin, dapat anak, dinamakan oleh Ummu Salamah Hasan. Ummu Salamah bagi nama Hasan kerana orang dulu tahu sunat yang beri nama ni orang alim. Sebab orang alim ni doa. Mungkin nama simple tapi dia doa. Banding kita bagi nama hebat, klasik, tapi tak ada apa. Mulut orang alim yang sentiasa baca Quran, sentiasa mengingati Allah, suruh dia beri nama. Tapi jangan suruh dia pilih nama pula. Tak, dia pilih nama penat dia. Beri nama. Beri nama Hasan. Maka satu hari Ummu Salamah suruh Khairah pergi beli barang. Lewat balik, Hasan menangis. Macam mana nak diamkan budak? Dia pun letak tetek dia pada mulut Sayyidina Hasan, pada Hasan Basri. Letak tetek dia. Maka dihisapnya ada air, ada susu. Jadilah dia anak susuan kepada Ummu Salamah. Yang cerita Hasan Basri. Hasan Basri orang tanya, menuntut ilmu ni sampai bila? Sampai bila kami perlu menuntut ilmu? Selagi mana kamu rasa kamu hidup, kamu mesti menuntut ilmu. Kalau kamu rasa dah nak mati, stop menuntut ilmu. Nak mati dah, tak payah menuntut ilmu. Selagi mana kita rasa nak hidup atas dunia ni, saudara. Kerana dunia ini Allah Ta'ala namakan sebagai darut taklif, tempat di mana kita akan disoal siasat apa je kita buat. Yang kita bercakap, kita melangkah, kita beri, kita ambil, semua Allah Ta'ala akan tanya. Jangan ingat Tuhan tak tanya. Kerana itu kita kena tahu hukum. Setengah orang dia menganggap kita ambil satu isu rasuah. Rasuah ni saudara, kalau kita bincang definisi rasuah, ya, setengah orang kata ada benda yang bukan rasuah bagi dia, tapi dalam hukum agama dia rasuah. Nabi SAW berkata, la'nallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah melaknat yang beri rasuah, yang terima rasuah, dan menjadi orang tengah rasuah. Ra'ish nama dia. Dia ada orang tengah. Yang bagi, yang terima, orang tengah, ra'ish. Terlibat dalam rasuah. Baik, apa maksud rasuah? Biar kita jelas sungguh-sungguh ni. Kerana rasuah, dia ada perintah ataupun kita katakan ada amaran yang cukup keras dalam agama. Kerana Allah melaknat pemberi rasuah. Dan Allah Ta'ala
menyebut melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, ar-rashi wal murtashi finnar, yang bagi, yang terima rasuah dalam neraka. Maka kita kena tahu hukum macam mana. Seorang kata, saya berurusan dengan bank pinjaman, saya submit pinjaman supaya orang luluskan pinjaman ini bagi pihak klien saya. Oleh kerana dia ni selalu tolong saya pun bagilah hadiah bank satu. Rasuah atau tidak? Rasuah atau tidak? Ya, kalau saudara nak ukur secara undang-undang ini, panggil pegawai SPRM duduk kat situ. Berapa orang pegawai SPRM kat Malaysia ni? Saudara sini kena jadi pegawai SPRM dalam diri saudara. Yang nilainya lebih tinggi, takut pada neraka, bukan takut penjara. Kalau kita nak ukur, panggil pegawai SPRM untuk tentukan rasuah atau tidak. Penat dia. Pegawai dia kat Johor mungkin ada 20 orang je. Kita kat Johor ada 3 juta orang. Penat nak ikut kita. Kita bayar dia baru suruh ikut, rasuah juga. Maka dia pergi kepada pegawai bank kerana tolong dia uruskan dokumen dia cepat. Rasuah atau tidak? Jawapannya rasuah. Itu ulul. Bukankah pegawai bank tu dah ada gaji? Dan memang itu kerja dia. Beri sesuatu imbuhan, sedangkan kita berkepentingan, maka itu rasuah. Kan dia mungkin melambatkan orang lain sebab kita punya urusan dengan dia, mudah bagi duit, bagi tiket, bagi sekian. So kita perlukan agama dalam bab ini. Bila kita belajar, maka dia menjadi pencegahan pada kita. Saya takkan kasih. Walau urusan saya suka sikit, tak apalah. Asalnya Allah Ta'ala berkat. Yang malang saudara, sampai orang balik Mekah pun rasuah juga. Kita tak perasan. Bila time nak menimbang dekat airport, masing-masing kan pergi Mekah, bawa beg betina. Sampai kat Mekah mengandung belaka, beranak. Jadi 5 beg. Asal satu beg jadi 5, jadi 6. Penerbangan antarabangsa paling banyak pun 30 kilo. Kita bawa balik 300 kilo. Dengan kurma, dengan sekian. Ingat belaka ni. Yang salam kita bagi duit, ingat belaka ni kena beli jubal banyak. Tahu memang tak lepas kat airport. Mereka kena bayar. Belum minta dibayaran, dibayar dulu. Kan lain bunyi dia tu. Pergi tu. Semua bayar 120. So rasuah ke tak? Tanya mutawih yang tukang buat. Sebahagiannya tu depan mata kita tu. Rasuah tu tak sah. Kita nak mudahkan urusan. Bukan. Memang semua orang bercakap rasuah mudahkan urusan. Tapi urusan di dunia, tapi suka di akhirat. So ni balik Mekah. Kalau saudara dah buat barang banyak, tangguhlah risiko. Tanggung risiko tak apa. Saya lebih berapa kilo saya bayar. Akhirnya kita yang ajar. Ni balik Mekah umrah. Tak halus, rambut bawah banyak tu tumbuh. Bukti balik Mekah. Tapi kita dah izinkan benda tu. Ya, setengah mereka kata, bila kita kata ini rasuah, bukan asal nak uruskan, nak mudahkan urusan. Ini alasan. Walau bagaimanapun, bila kita bayar pada orang yang sudah digaji, maka dia ada masalah. Membayar kepada orang yang sudah digaji, dan itu memang kerja dia, dia anggap sebagai ulul. Lihat dalam hadis Bukhari, bila seorang sahabat Nabi SAW kerjanya pungut zakat di Bahrain. Bahrain di antara negara Arab di kawasan, kita katakan dekatan dengan Afrika, yang memeluk Islam, sehingga dia ada masjid tertua, antara masjid tertua di dunia selain pada Mekah, Madinah. Dan Madinah ada Quba, ada Qiblatain, ada satu masjid di Bahrain. Sampai hari ni ada Bahrain. Walaupun Bahrain ni ramai orang Syiah, pemerintah dia jadi sunnah, rakyatnya ramai Syiah. Bahrain, 2 laut maksudnya. Pada zaman Nabi SAW, Nabi hantar wakil pungut zakat. Dia datang jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini zakat, tapi ini orang beri ke saya. Ini orang beri ke saya. So Nabi cukup marah. Dan Nabi pun naik mimbar. Apa jadi pada setengah kamu? Nabi tak kutuk dia, umum. Kerana mungkin ini perbuatan semua orang yang bekerja. Apa jadi setengah manusia yang sudah bekerja, dan dia berkata ini zakat dan ini hadiah. Adakah kalau dia duduk rumah dia dapat benda tu?
Kalau ni duduk rumah dapat tak orang bagi hadiah tu? Tak. Kamu bagi dapat hadiah sebab kamu kerja tu. Artinya itu namanya ghulul. Ghulul ni maknanya apa saudara? Dia mirip dengan rasuah juga. Perkataan ghulul khianat. Sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu sadaqata min ghululin, rawahul Bukhari. Allah Ta'ala tak terima sedekah daripada wang khianat. Artinya kalau